Aku ingat lagi, tahun lepas aku pernah kena kecam masa review Honor 400 Pro. Aku cakap phone tu boleh buat korang lupakan flagship yang lain. Dan memang ramai yang marah. Tapi tahun ni, korang dah tak ada alasan lah nak marah aku lagi. Sebab Honor 600 Pro memang layak digelar sebagai diva flagship. Jom aku cerita. So, apa yang buatkan smartphone ni layak duduk pada kelas begitu? Obviously sebab chipset dia. Sekarang diguna Snapdragon 8 Elite atau bahasa mudahnya generasi keempat. Tapi walaupun ini prosesor tahun lepas, benda tu bukan isu yang besar kot. Dia masih powerful, top notch processor, dan kalau kita test benchmark pun boleh dapat skor sekitar 2.8 juta. Kira memang power lah. Dah tak payah risau kalau katakan kita nak main game heavy. Lepas tu selain daripada prestasi, skrin dia pun cukup solid. Aku personally suka lah sebab skrin dia sekarang jenis flat, makin compact dengan saiz 6.57 inci dan ada peak brightness mencecah 8000 nits. Of course, masa mula-mula aku ada rasa skeptical juga. Mana mungkin 8000 nits kot. Tapi bila dah pakai dekat outdoor, surprisingly tak ada isu pun. Skrin dia sangat terang dan banyak mudahkan aku, especially masa aku nak guna untuk snap gambar. Kena pula kapasiti bateri dia semakin besar dengan saiz 7000 mAh. So untuk daily usage, kita tak perlu fikir banyak nak buat main game, tengok video, social media ke, korang boleh lenjan tak rasa stres. Dan macam aku mention sebelum ni, Honor memang all out untuk set up kamera pada Honor 600 Pro kan. So macam mana pengalaman pakai kamera dia Zat? Bagi aku, kamera dia kali ni memang best. Macam biasa, aku dah try snap pelbagai jenis gambar dan phone ni dia memang sesuai untuk point and shoot punya style. Cuma mungkin warna dia bukan kegemaran ramai. Aku perasan color dari Honor ni memang dari dulu over vibrant. So kalau korang tak suka, korang just ubah je lah, gunakan color profile natural. And then telephoto lens dia pun antara yang menarik. Sekarang korang boleh fully utilize penggunaan AI Super Zoom 2.0 tu bermula 7 kali zoom. So every time kita snap gambar bangunan atau close up shot, dia punya details atau texture yang ada memang cun. Cumanya sweet spot untuk telephoto lens ni bagi aku lah dia max dekat 30 kali zoom je kot. Dekat sini korang boleh tengok walaupun 30 kali zoom dia still lagi sharp dan warna pun okey. Tapi bila mana kita push lagi sampai 120 kali, kita akan notice lah beberapa kelemahan. Contohnya penggunaan AI dia yang sangat overprocess dan kadang-kadang gambar dia nampak macam color painting sikit. Yes, aku akui 120 kali zoom dia masih lagi usable. Korang boleh nampak bentuk setiap objek dengan jelas. But still aku lagi prefer lah untuk stick dekat 30 kali zoom je sekurang-kurangnya. So macam nice kan? Kali ni Honor betul-betul bagilah rasa flagship tu pada tanda harga RM3,000. Cuma the only thing yang aku harap Honor boleh tambah baik adalah dari segi software update. Sebab tak silap aku, Honor 600 Pro ni just dapat 2 tahun OS update je, which is agak sikit, especially untuk kelas flagship macam ni. So korang pula rasa macam mana? Cuba komen pendapat korang, aku nak tahu.